Ini bukan paling atas tapi curam Saya takut tinggi. Nerf gun, Nerf gun, Nerf gun. N-O-R-P-H-G-U-N, Nerf gun. Match day. So hari ni menentang Shanghai Shenhua untuk AFC Champions League Elite. Kalau anda dapat tiket upper level, tak kisah mana-mana zone, anda kena masuk ikut entrance yang betul-betul depan, tangga besar menghadap kolam. Okey. Sebab ini je entry untuk pergi ke upper level. Tak kisah zone mana-mana pun awak dekat upper level tu, asalkan awak upper level saja, hanya ada satu entrance, iaitu entrance dekat gate C. Okey. So stairs ni, tangga ni dia tak dekat sana ada lagi dua lagi tangga dekat atas. I'm taking a breather because it's kind of tiring. See, daripada lower ground nak ke gate C dia ada lagi satu tangga lagi. Lagi dua tangga lagi. So it's advised to take a rest if you're sedentary. But the view though from the upper level is amazing. Memang cantik. So, mari kita pergi tengok. I'm gonna take a breather first and just walk. Kita tengok dah Raga Bajriji sekejap. Tak ambil nafas sekejap. Because kita masih lagi dua tangga lagi nak kena naik. So, we're just taking a breather right now. Inilah kawasan yang ada blue lounge dengan red lounge tu. Ini. No entry dah sekarang. Kalau dulu orang boleh masuk untuk pergi toilet, sekarang dah tutup untuk blue lounge dengan red lounge. Berjaya juga kita sampai upper level, Masya Allah. You can see the lekuk of the dome kat sini Okay, they're really selling stuff here now. They used to not have stuff here. So that's good, that's cool. There's the gents and ladies. What do you have? Oh, that looks good. Let me just take off the microphone. Kita cabut microphone Kita nak dengar. Sound system Stadium Sultan Ibrahim diletak dekat upper level C dan blast out pada seluruh stadium. Dia bukan satu dan ada lagi satu sebelah sana. Pergilah mana-mana ceruk pun dekat Stadium Sultan Ibrahim ni memang padu memang best. Mana agaknya pemandangan daripada bahagian paling atas dekat Stadium Sultan Ibrahim. Should I go find out? Mungkin half time Half time kita cuba tengok dekat atas macam mana rupa daripada atas tu. So separuh masa pertama. Okay, kita nak pergi tengok puncak dekat dalam Stadium Sultan Ibrahim. Let's go. So kita jalan daripada sini. Okay, seat ni macam gini Seat. Wow. Okay. Agak curam agak menakutkan. Wah, jauh lagi. Saya tak tengok atas sebab saya takut. Menakutkan, curam. Oh, saya takut. Okey, duduk kejap. Ini bukan paling atas tapi curam Saya takut tinggi. Siapa yang takut tinggi? Belum atas lagi Ada lagi atas.
Okay, let's try it. Saya tak tahu macam nak turun nanti. Dia cadangkan ada pemegang untuk jalan yang begitu cerun macam gini. Agak menakutkan. Tapi view memang cantik View sangat cantik. Ada dekat barisan U dengan V. So kita nak pergi barisan Z. Let's go. Guys, we made it. We're at the highest seat in Stadium Sultan Ibrahim. Wow. Kalau tengok sini saya tak tipu kat bawah ni tulis Z kat sini. Z. So inilah view daripada seat paling tinggi sekali. Seat terakhir, seat huruf Z yang hanya ada di upper level C ni dengan yang dekat sebelah sana. Untuk seat barisan Z dekat upper level, dia terhad So yang kat bawah ni paling bawah sekali ni ada sampai ke hujung sana. Tapi yang ini dia ada platform yang kawal sampai ke sini je. Saya tunjuk hujung. Oh my god. Kaki ku bergetar. Sampai sini saja. So see, sampai sini saja. Oh, boleh rasa curam dia sebab dia bentuk ke bawah macam tu. Wow. Saya nak turun sekarang dan rasanya saya tak boleh rakam sebab menakutkan. So saya tak boleh rakam lah turun, takut. Okay, let's meet downstairs. So kita dah pergi tengok seat Z dekat Stadium Sultan Ibrahim. Ngam-ngam kita turun, perlawanan pun dah nak start. Okay, kita layan. Sekian dulu video kali ini. Minta izin mengundur diri. Kalau sudi, like, comment, share, subscribe. Moga kita berjumpa lagi.